Tak faham lah. Cakap simpan emas jangan tengok harga. Setiap bulan menabung 10% daripada gaji. Tapi ada juga orang yang bila harga emas jatuh menjunam, itulah masa dia gunakan untuk beli sebanyak-banyak emas. Kalaulah sudah simpan setiap bulan duit kepada emas, habislah sudah duit. Macam mana boleh ada duit lagi? Okay, dengarkan betul-betul. Ada seorang penyimpan emas under empire saya. Ni dealer dia cerita tau. Dia cakap, Masya Allah, tabarakallah, walaupun baru je aktifkan akaun, cepat-cepat Puan Z ambil peluang tambah simpanan bila harga menjunam macam ni, sebab peluang beli aset mahal pada harga murah. Okey, saya selalu pesan, beli emas jangan tengok harga. Setiap bulan 10% daripada gaji, mesti paksa wajib tukarkan kepada emas minimum 10% daripada gaji tu. Katakanlah anda ada duit lebihan, terpulang. Kalau rasa duit lebihan tu mau cepat-cepat convert kepada emas pun boleh. Kalau anda mau tunggu harga emas jatuh pun boleh. Cuma saya tak sarankan. Kalau style saya adalah duit yang ada tu cepat-cepat tukar kepada emas. Kalau kita mau simpan untuk 2 tahun ke atas lah dan kita tak tahu mau simpan mana, simpan dalam emas. Tapi kalau contoh tiba-tiba kita punya duit simpan, tiba-tiba kita dapat bonus ekstra, dapat nafkah ke, dapat tak tahulah duit ekstra, dan ngam-ngam pula masa tu harga emas jatuh, itu sambil menjelam minum air lah. Tapi macam mana kalau harga emas masa tu naik tinggi, kita dapat bonus? Adakah kita kena tunggu? No. Jangan sesekali tunggu harga emas jatuh, sebab belum tentu dia turun. Apa yang confirm, duit tu sikit demi sikit akan habis kita belanja. Jadi ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Anda rasa ilmu ni simple, tapi berapa banyak orang berubah kenaikan jumlah gram emas dia selepas dia ubah mindset dia. Jangan tengok harga, fokus pada pertambahan gram. Dan macam ada seorang kawan saya, dia dealer public gold. Bila dia dapat bonus daripada guru kafar dia tukarkan 100% kepada emas. Akhirnya dalam tempoh yang singkat, dia mampu beli rumah secara cash. Kalau anda mau bermula simpan emas berjinak-jinak serendah RM100, tekan link bagi Prinsip Biru, nanti saya guide. Follow for more tips.